Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah kena menonton filem Avatar episod yang ketiga iaitu Fire and Ash di mana saya dah menontonnya. Dan saya boleh katakan so, filem ini dari segi sinematografi dia atau CGI ya, memang cukup hebat sekali ya. Memang cukup hebat lah kerana modal dia keluar lebih kurang 400 juta dolar untuk filem ni sahaja. Betul. So artinya dia kalau sinematografi tak bagus memang tak tahulah apa kita cakap. So saya puas hati menonton binatang-binatang di langit, yang binatang yang terbang tu, betul binatang yang orang kata tulkun yang mata berkedip main dengan makhluk di laut tu, itu binatang-binatang yang terbang tu memang cukup hebat lah. Memang cukup hebat. Saya rasa saya terpegun lah dengan orang kata idea animasi yang dipikirkan oleh James Cameron untuk mencipta sebuah dunia planet Na'vi yang cukup hebat sekali. So itu kita akui lah. Okey. Manakala untuk jalan cerita untuk episod 3 Fire and Ash ni, dia lebih berkisar kepada mainan emosi lah untuk saya di mana Loak berasa bersalah kerana dalam episod 2 tu abangnya telah mati disebabkan dia. Maka ada Jack Sully senyap saja pada ibu je Neteri masih lagi kadang berduka kerana anak sulung telah mati dan mula membenci orang langit lah. So tak langsung kan ada satu orang manusia tu spider kan ikut sekali. So yang itu dia bencikan spider sekali lah. Manakala anak perempuan dia kiri tu ada masalah dilema dari segi orang kata kuasa yang diperolehi. Bukan ada yang kecil, anak kecil tuk-tuk tu tak ada benda lah. Dia masih budak-budak lagi kan. So itu dari segi emosi bermain di dalam keluarga Jack Sully ni lah. Okey. Dalam episod ini saya melihat tiada perubahan yang besar dilakukan oleh James Cameron untuk menunjukkan filem ni ada kelainan dan ada lagi episod lain. Okey, kenapa saya demikian? Pertama dari segi orang kata peperangan antara Na'vi dan juga dengan orang langit masih berkisar tentang makhluk air, itu Tulkun, dan perubahannya adalah Tulkun serta dalam peperangan tersebut, dan James Sully telah menjadi taruk maruk lah. Dia telah ambil binatang dia dalam taruk maruk untuk melawan sama. Okey, itu perubahan kita lihat lah. Tapi cerita sama saja macam episod 2, episod 3 ni perang antara orang langit dan Na'vi untuk mendapatkan mineral Tulkun yang menilai jutaan dolar tu. Itu saja yang berlaku lah. Dan dalam peperangan ini, yang episod 3 ni, orang langit, planet Na'vi ni, orang Na'vi ni kalah lah. Betul. Dia kalah, tetapi pada yang sama juga anak perempuan Jack Sully itu kiri telah meminta bantuan pada Ewa lah. Kan dia ada masalah emosi dari segi kuasa dia tu. Dan akhirnya Ewa menunaikan permintaannya dan menghantar binatang planet Na'vi untuk serang orang langit tersebut. So, seperti yang berlaku di episod 1. Okey. So, artinya ni adalah gabungan peperangan antara episod 1 dan juga episod 2 dalam peperangan tersebut lah. Okey. Manakala pula kewujudan Colonel Quaritch kalau salah sebut, minta maaf, tiba-tiba wujud pula. Okey, dia hidup. Dia hidup nak menangkap Jack Sully. Padahal dah mati tu, tapi tak apalah. Asyik muka dia pun saya buat itu kehendak pengarah lah. Kita ikut. Dan telah bergabung dengan satu puak Maguan, iaitu nama tasik itu nama Varang, di mana mereka bergabung dan menyerang Jack Sully, jaya menangkap Jack Sully tersebut. Jack Sully tertangkap, dibawa ke headquarters, tapi dibebaskan oleh Neteri dan sebagainya lah. Okey. So pada dasarnya saya melihat filem ini adalah biasa-biasa saja dari segi jalan cerita. Tak tahu pada pandangan anda lah. Okey, sebab tak ada pembaruan yang baru. Cuma yang baru adalah pertama adalah spider boleh menapas di planet Na'vi setelah kiri menolongnya. Itu nombor 1. Nombor 2, saya itu je lah. Itulah yang tempat lihat barang, masalah keluarga, ni semua wujud dalam episod 1, episod 2 dah ada dah. So ikan kata pada saya dari segi rating sinematografi 400 juta dolar tu, saya kasih 10/10 lah. Memang cantik lah dengan binatang-binatang dia, dengan ke angkasa, lepas tu pedagang-pedagang yang jual barang tu, binatang yang semua hebat-hebat mereka. Animasi, imajinasi James Cameron memang cukup hebat. Okey, itu saya kasih 10/10. Tetapi segi jalan cerita saya minta maaf, saya kasih 4/10 sajalah. Kalau jalan cerita dia memang ada susunan, tapi sama saja seperti episod 2. Episod 2, episod 3. Episod 2 dan episod 1. Lebih kurang sama saja. So, perlawanan yang tak ada, orang kata tak ada climax yang saya nampak lebih hebat lah.
Itu saja saya dapat lihat kat situ lah. Okay. So, apa pendapat anda tentang Fire and Ash untuk Avatar 3 ni? So, jika untuk saya 40/10, apa pendapat anda? Anda kasih berapa? 10/10, 9/10, 8/10. Okay lah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.